Bila kita dah malas nak layan perangai orang, akan sampai satu masa kita iyakan je apa yang dia cakap. Kita angguk je, tanda kita setuju, walaupun kita tahu sebenarnya terang-terang dia salah. Sampai kadang-kadang dia cakap 2 campur 1 pun, jawapan dia 5 pun, kita iyakan. Sebab apa? Sebab tak guna cakap dengan orang macam tu. Kau cakap apa sekalipun, dia akan rasa diri dia betul. Bila kita dah malas nak layan perangai orang, akan sampai satu masa kita iyakan je apa yang dia cakap. Kita angguk je, tanda kita setuju, walaupun kita tahu sebenarnya terang-terang dia salah. Sampai kadang-kadang dia cakap 2 campur 1 pun, jawapan dia 5 pun, kita iyakan. Sebab apa? Sebab tak guna cakap dengan orang macam tu. Kau cakap apa sekalipun, dia akan rasa diri dia betul. Apa yang dia cakap, kita angguk je, tanda kita setuju, walaupun kita tahu sebenarnya terang-terang dia salah. Sampai kadang-kadang dia cakap 2 campur 1 pun, jawapan dia 5 pun, kita iyakan. Sebab apa? Sebab tak guna cakap dengan orang macam tu. Kau cakap apa sekalipun, dia akan rasa diri dia betul. Bila kita dah malas nak layan perangai orang, akan sampai satu masa kita iyakan je